ada satu masalah tau. Masalah aku ni, bila nak pakai ubat parut ke, memang susah sangat nak berkesan. Beli benda ni sangat bagus untuk yang jenis kulit yang bermasalah. Parut berlubang, parut yang bekas-bekas accident ke, scissor tu, apa boleh je pakai krim ni tau. Aku ni ada one set, okay, serum dan juga krim. Hampa kena pakai setiap hari selepas mandi, pagi dan juga malam. Jenis kulit yang parut berlubang tu kan, okay, dekat muka selalunya ada bekas-bekas berlubang. Okay, laki perempuan boleh pakai tau benda ni. Nak pakai dia sangat-sangat mudah. Selepas hampa cuci muka, lepas tu terus je pakai serum ni. Okay, macam ni cara-cara dia sangat senang. Okay, benda ni pakai dekat kulit hampa punya masalah tu. Okay, macam dekat pipi aku ni juga adalah parut-parut lama macam tu, boleh je sapu dekat sini. Dia boleh membantu merangsangkan sel kulit baru dekat kulit kita tau. Okay, dia menghidupkan kulit baru dekat kita punya kulit yang berlubang. Lepas tu yang ada masalah parut-parut lama, parut-parut luka ke, parut-parut accident yang susah sangat nak hilang, boleh je pakai serum ni dengan krim ni dulu. Dia tidak melekit langsung bila kita apply, dia terserat kita punya dekat dalam kulit ni. Okay, sapu pambik sikit saja sebab dia punya serum ni sangat-sangat pekat. So, dia membantu untuk mencerahkan kulit. Okay, kalau siapa yang tu kulit yang tak sekata, boleh pakai ini juga. Pas kita pakai serum, terus pakai krim dia pula. Okay, cara nak pakai dia sapu di kawasan bermasalah sahaja. Okay, nampak tak? Dalam bentuk dia macam ni, krim macam ni dan sapu di kawasan masalah macam ni. Okay, kat sini bagusnya dia ada extra aloe vera, lepas tu dia ada niacinamide, dia ada extra bawang dan juga extra akar kunyit. Okay, siapa yang ada masalah macam tu, tolonglah tekan dekat beg kuning sekarang sebelum sold out. Okay.